Super. Nombor pun lawa, kereta pun lawa guys. So yang ni adalah Civic FC tahun 2016. Yang ni owner pun banyak modified ni. Ni kaki-kaki modified ni, kaki-kaki nak cantik, kaki-kaki nak cun. So siapa yang beli kereta ni memang baloi lah. Boleh loan lagi 6 ke 7 tahun lah. 7 tahun rasa boleh loan ni. Bank boleh approve 7 tahun lagi Honda Civic. Yang model ni dia ada dua variant, 1.8 dan juga 2.0 turbo. 1.5 turbo. Apa punyanya? Okay. So nampak kat sini ni kunci dia. Kunci dia original. Ada lagi kunci dia original. Sport rim dah upgrade size 17. Rasa yang ni modified. Dia bukan turbo rasanya ni. Nanti saya tengok engine. Kita tengok sama-sama. Rasanya yang ni NA 1.8. Tapi owner buat cutting 1.5 turbo lah. Lampu hadapan diorang dah tukar, boleh nampak. Dia datang dengan sliding signal. Datang juga dengan susun atau dalaman untuk lampu hadapan tu lain. Boleh nampak dia ada sedikit perbezaan lah. Skirting, front slip semua dah ada side skirt, cover carbon. Jom tengok interior dalaman. Interior dalaman yang garing sangat. Sebab kita banyak berada dalam kereta, owner pun memang merasa dalam kereta pun dia suka nak nampak macam ni. Nampak penuh dengan carbon-carbon. Memang cantik, memang cantik. Tune guys. Dia datang dengan Android player dah tukar. Lepas tu carbon forge carbon memang cantik. Siap dekat sini ada kepala Iron Man lagi untuk push start button. Seat fabric. Yang ni 1.8 lah. And then belakang boleh nampak kereta memang bersih. Untuk FC ni saya suka dia sebab dia ruang kabin dalam besar. Untuk segmen C pada zaman sekarang, dia antara yang besar lah. Saiz dia cukup besar. Tayar pun tebal lagi. Sport rim pun cantik. Tahun 2016, boleh loan lagi 6 tahun ke 7 tahun. Yang ni 1.8 lah. 1788 1799 sorry. So yang ni 1.8 NA. Siapa yang tak nak fikir pasal turbo, nak bawa steady saja, tak nak rush minyak jimat, yang ni minyak jimat. 1.8 yang ni minyak jimat. Power pun dah okey dah. Dah cukup. Kalau yang nak turbo, kita ada depan mata ni. Yang ni turbo lah. Tapi ni cutting black edition. Cutting black edition 2021 TCP. Yang ni hari tu kita dah buat review, belum laku lagi. So siapa yang nak berminat nak cari kereta ni, boleh. Harga 110,000 lah. Body price 110,000. Okay. So ini dia keretanya. Yang berminat nak dapatkan kereta ni, harga boleh wasabi sebab bos akan bagi promo lah. Sebab ni kereta tahun 2016, mesti bos nak cepat-cepat lepas. Okay, bye bye. Assalamualaikum. Sebelum tu sorry, WhatsApp number saya 0177145604. Bye bye.